Assalamualaikum dan selamat malam. Sorry waktu recording ni waktu malam. Okay, right. Right, so I will briefing to all of you about experiment 5, our experiment 5. Title Class A Power Amplifier. So we already know that in our previous lecture, we already learned about current amplifier, voltage amplifier. So for last chapter, we will learn about power amplifier. Means that sama ada kita nak naikkan ataupun turunkan power lah. Okay, power pula in terms of power ataupun watt. Sebelum ni voltage gain, right? Now power gain, right? So actually sama lah. For class A actually sama macam BGT ataupun lab yang sebelum ni, okay? Dia menggunakan single BGT ataupun transistor. Sorry kalau ada gangguan suara. Okay, so objective to observe the effect of Q point and the input signal level on the output signal distortion. And then to determine the DC input power and AC output power. And then to determine the amplifier power gain and efficiency. So kita akan tengoklah berapa efficiency untuk kelas A punya power amplifier. Okay, right? So experiment actually we will use oscilloscope, function generator, multimeter, breadboard and so on. But for the last session ni saya rasa saya nak buat online je. So kita tak akan guna lah. Kita akan guna untuk ni lah, secara software. So ada yang tak pakai lah kan. So introduction. You can read by your own. Macam lah apa yang patut. Okay. Then this one is formula yang terlibat nanti. Power untuk cari efficiency actually. Power pada load divide by power in ataupun source. Yang ni kita tengok dekat source, this one kita dekat load. Di mana untuk power source ataupun power in adalah VCC divided by times ICQ. So formula ni kita akan guna at the end of this session nanti. And P load ataupun power dekat load adalah V load peak square divided by 2RL ataupun V square peak to peak is equal to 8 divided by 8 times RL. So macam mana formula ni terbit? Actually dia datang daripada formula P is equal to V RMS times I RMS. Okay. So di mana kita tahu V RMS actually is equal to V peak, okay, divide by square root 2. Square root 2 ni macam mana? Square root 2. Okay, what? Sorry. Tak apa nak cantik. Okay.
So VRMS is equal to V peak divided by square root 2. Ataupun apa nama VRMS also is equal to V peak to peak. Kita letak PK lah, peak to peak divide by 2 times square root 2. So macam mana dapat ni adalah kita tahu ni punca kuasa 2, okey. Okey. Di mana V peak to peak divide by 2 ni actually adalah V peak. Okay, V peak to peak divide by 2 ni. Okay, V peak. Okay. V peak. Okay. Allah, jadi apa dan? Okay, tak apalah, tak kisah. Saya pakai balik. Macam pelik. Okay, jadi soalan lah. V peak to peak per 2 bahagi dengan set 2. Di mana V peak adalah V peak to peak per 2 bahagi set 2. Dia akan jadi macam ni. VRMS equal to V peak to peak divided by 2 times set 2. This one ni kita akan guna current pun sama. IRMS is equal to I peak to peak divided by 2 set 2. So peak to peak ni kita dapat daripada graph lah, the simulation nanti. Okay, peak to peak ni kita akan dapat daripada graph. So nak dapatkan P, mencari dalam unit RMS. So masuk dalam formula ni, dapat yang ni, current pun sama, dapat yang ni. So akan dapat power nanti. So power ni lah kita nak cari. Okay. Jadi this one ni adalah V peak to peak bahagi 2. So kuasa 2 tu. So kuasa 2 kuasa 2 4 darab 2 pula 2 RL ni jadi 8. So tak apalah, yang ni actually kena derivation lah. So derivation barulah awak nampak. So, tak apalah, untuk lab ni follow je. Okay, baik. Okay, so this one adalah lab yang kita nak guna nanti. This one amplifier circuit untuk kelas A. So kelas A dia menggunakan single BJT saja. So samalah seperti biasa kita sebelum ni. Di mana V in set to 0.2, V peak to peak. Maksud dia apa? So circuit kita, circuit pula, sine wave kita macam ni. So daripada atas sampai bawah 0.2. So kalau atas sampai tengah, berapa jadi? 0.1 lah. Okay, atas sampai tengah ni adalah 0.1 volt. Maksudnya amplitude dia 0.1. So peak to peak, ini sampai bawah baru dapat 0.2. So kita set dekat LT spice 0.1 untuk amplitude. Okay. So 1 kHz. So 1 kHz sine wave. Okay. Yang ini 2.2 farad, microfarad. Ini RB1 10 kilo ohm, RB2 4.7 kilo ohm, RC is equal to 1K, RE 560, CE 47 microfarad. Okay, this one 2.2. Okay, untuk R, untuk R kita pakai 2. Actually R load variable ni actually boleh laras. Okay, tapi tak apalah, untuk simulation kita guna 2 ni. Tapi kena letak 2, okey. Satu R load V. V ni actually variable. So kita set dulu initial state, kita set 1K dulu untuk dua-dua, okey. 1K dulu. Okay, then VCC pula 15. Okay, so V out awak kena measure dekat point ni. Okay, awak kena measure dekat point ni.
So because of V out actually, sinilah V across RL. RL ni awak kena tambah nanti. R load dengan R load V. Okay. Okay, nanti kita tengok nanti. Okay, baik. Ingat, V out measure dekat point ni. V in measure dekat point ni. VCC measure dekat point ni. Okay, awak kena tahu tu. Okay, baik. So, ni kita punya apa alatan nantilah kita nak guna. Ataupun dia punya ni apa? Resistor dengan kapasitor. Okay, baik. So, procedure. Kita masuk kepada procedure. Okay. Procedure yang pertama. Complete pre-lab calculation in table 2 using the given equation. Mana kata dekat table 2 nanti awak kena complete dulu. Buat dulu first step. Mana kata yang ni awak masukkan nilai lah. Masukkan nilai dapatkan. Let's say awak dapat A lah sini kan. Let's say Let's say awak dapat A. Okay, tak apa saya buat dekat ni tahu lab. Apa nama awak punya answer template. Okay, ada dua file. So file satu dia punya procedure. File yang kedua answer template, right? So saya masuk sini. Let's say awak punya bacaan awak dapat calculation adalah ni tak kisahlah berapa 10 ohm ke 10 kilo. Okay. Okay, yang ni 3 kilo contoh saya letak random je. Letak random saja. Okay, so awak measure lah. Letak unit sekali kalau boleh. Ni contohnya IB dapat berapa? 20 microamp ke. Okay. Then IC kira-kira dapat berapa? 1 milliamp. Contoh contoh. Okay, so lengkapkan sini. Lepas tu 1.1 milliamp contoh. Ini dah diberi formula ni, terus guna je. So beta guna 100, okay. And then VCE, let's say dapat 4 volt contohnya. Okay, right. So 4.0 volt for example. So. Okay, dah siap semua. Okay, baru kita move to apa nama second step. Step yang kedua, construct the amplifier circuit as shown in figure 1 by using table 1 component. Mana kata dia suruh construct circuit guna circuit guna table circuit ni dan juga nilai-nilai dia punya equipment kita ataupun nilai perintah dan kapasitor guna nilai ni. So dia kata dia buat construct tu. Kemudian using multimeter, dekat lab multimeter lah, tapi dekat simulation awak boleh display kan. So using multimeter measure and record value for VCC, VCEQ and ICQ. Compare the data with value in table 2. Show the result for measurement and theory data in table 3. So dia melibatkan table 2 dengan table 3. So kita tengok balik table 2, table 3. Okay, table 2, table this one table 2 and table 3. Itu untuk arahan seterusnya nak lengkapkan dua table ni. So macam mana? So saya pergi dekat answer template awak. So untuk table 2, VCC ni of course kita tahu lah kan. Contohnya 10 volt. Yang tu dah semua tahu kan VCC tu. Dekat circuit ada nilai ni. Contohnya saya letak 10 volt. Okay, VCEQ ni untuk teori. Ambil daripada ni. Table 2. Sebab sini dah tulis kan. Table 2. So table 2 4.0. Let's say 4.0. Okay, letaklah 4.0. 4.0 volt contohnya.
Copy balik lah untuk teori ni daripada table tu. Okay, untuk ICQ pun ada ni, IC ni 1 mili contoh. Mili M. Okay, siap untuk bahagian ni. Okay, let's say part ni dah siap. Sekarang ni kita kena measure. Kalau dekat lab guna multimeter, terus kali ni kita nak guna untuk software lah. So saya share software pula macam mana. Okay, baik. Okay. Sekejap, nak share software pula. Okay, jadi saya dah construct lah, saya dah buat lah. So boleh tengok lah macam ni lah lebih kurang, okay. Lebih kurang. So bila awak isi balik, follow je lita tu, awak akan dapat macam ni. Then, ingat sama seperti assignment, macam mana kita nak set apa nama, beta is equal to 100. So kita kena buat benda ni. Okay. Letak model .bjt npn. So bjt ni nama dia kena sama. Okay, letak 100. Okay. Okay, baik. And then kita nak measure apa dekat table tadi, VCC. VCC tu tak apalah, VCC ambil direct lah. Tak boleh. VCEQ dengan ICQ kan, nak isi kan. So ICQ dekat sini, dekat point ni. Yang ICQ, VCEQ. Antara ni dua ni. Untuk assignment tu saya dah ajar kan macam mana nak cari. So bila kita tekan run, dia keluar lah. Okay, let's say for this case 6.65 mili dan 4.6 volt untuk VCEQ, 4.6, IC 6.65. Okay, let's say tu adalah data kita. Okay. Itu adalah data kita. Sekejap. So kita pun isilah dekat table ni. Ni kita dah tahu dah tadi. Contohnya tadi 10 volt contoh. Okay. Jangan tiru pula. Ni saya tak random. Okay. Contohnya 10 volt. Tadi boleh tengoklah berapa VCC. VCEQ contohnya saya tengok tadi 4 volt. Letaklah 4 volt ataupun contohnya tadi 4.2. Okay, simulation. Ini bukan jawapan yang sebenar, jangan tiru. Yang letak random je. Okay, yang ni pula berapa tadi? Dapat 1.05 contohnya. Dekat apa simulation. So letaklah 1.05 contoh. Okay, so dah siap. So next nanti, yang ni kita tak pakai lah. Kita nak pakai yang ni je. Untuk next procedure. Okay, apa lagi next? So kita kena buat DC measurement. So pergi balik kepada apa nama? Procedure. So procedure follow satu-satu, okay? Senang je. Okay, so ni dah kira. Construct dah construct. Nombor 2 dah record for tiga ni pun dah. So nombor 3 dah, nombor 2 dah, nombor 1 dah, nombor 4 pula. Nombor 4 dia kata sketch DC load line using measured value. So kita kena baca measured value lah. Okay, measured value ni maksud kata yang ni, guna yang ni. Okay, bukan ni guna yang ni. So jom kita buat dekat apa nama dekat. So measured value contoh sini berapa ni? 1 mili 4.2. Contoh kan, ni contoh. So awak kena lukis lah 1 mili 4.2 mana apa nama 4.2 dekat sini. 1 mili dekat mana? Sorry, VCE. Silap. Bukan. Okay. VCE 4.2. 1 mili. Kecil ya. Tak apalah. Tinggi sikit contoh sebab tadi
Ada jawapan bukan betul pun tadi kan. Saya letak je nilai. So let's say here lah. Let's say here. Awak tagging lah. Okay, awak tagging. Sini adalah contohnya UCE. Okay, awak letak lah. Awak label UCEQ. Okay. Sini awak label ICQ. Q. Okay. Labelkan dia. Kemudian kita tahu macam mana nak kira IC set. IC saturation. IC saturation is equal to VCC bahagi dengan RC tambah RE. Ini rujuk balik dekat nota. So awak akan dapat IC set. And then VCE cut off is equal to VCC. Contoh. And then apa saja yang melibatkan calculation, pengiraan awak letak dekat bawah sini. Okay. So bila dah dapat 2 point tu, 2 point ni, awak pun garis lah. Guna pembaris. Okay. Contohnya VCC dia 10 contoh. Lepas tu awak pun garis. Dia akan lalu Q point. And then saya akan jumpa lah. So di mana ni adalah tu adalah Q point. Labelkan dia, label Q point. Okay, ni adalah VCE cut off. Okay, dekat bawah ni, lepas tu dekat atas. Okay, IC saturation. Okay. Sini lah, okay, dekat sini. Okay, ni ICQ. Okay, baik. Okay, so dah label dah ni. Lepas tu label satu lagi apa? Ini adalah DC load line. Contohnya DC load line. Okay, so awak label situ. Ambil anak panah, dan awak garis lah. Mana DC load line? DC load line adalah ini dia. Okay, contoh macam tu. Okay. Kita siap dah untuk awak punya graph 1, DC load line. Okay. Kemudian, so ikut arahan dia, apa lagi dia kata? Arahan dia, okay, mana kata yang ni dah siap lah, graph 1. 4. So prosedur seterusnya, follow prosedur yang ke, okay, yang ni dah buat tadi kan, dekat answer template. Okay, sekarang kita masuk AC operation pula. Okay, untuk AC operation, dia kata nombor 5, show the Q point based on measure VCEQ. Mana kata tunjukkan Q point, mana kata label lah tu. Show the Q point tu maksudnya label Q point based on measured value. Okay, baik. Also show the maximum swing where the Q point is in the middle of AC load line. So dia juga minta lukiskan AC load line. Dia bagi hint sikit di mana IC max adalah 2 kali ICQ, and then IC max adalah 2 kali ICQ. Dia kata sini adalah middle ni tengah-tengah. Sebab tu dia darat 2. Okay. And then VCE cut off is equal to 2 VCEQ. And then indicate the major point, superimpose the AC load line on the DC load line. Okay, mana kata dia kata lukis pada graf yang sama lah. Okay. Lukis 6 benang ni kata lukis AC load line pada graf yang sama. So actually awak kena lukis dekat graf 2. Okay, graf sini DC tambah AC. Okay, mana kata awak kena lukis balik apa nama Q point sini tadi. Buat DC balik dulu kan. Lepas tu ada lepas tu ada garisan sini. Mana kata follow balik DC dulu tadi. Kan?
Maksud label sini, label sini, label sini, label sini, label sini, label sini tadi kan DC kan. Kemudian awak lukis AC pula atas ni. AC bila mana? Dia kata IC max sama dengan 2 kali ICQ. Mana kata ICQ ni, sini ICQ, mana kata 2 kali ganda. So dia akan naik mungkin sampai sini. Okay. So ni adalah IC max dekat point ni adalah IC max. Okay. So awak tandalah sini satu contohnya. Lepas tu awak akan garis lalu dekat Q point. So awak akan dapat sini pun 2 kali ganda kali ikutkan. Di sini 1, 2. So ini kita panggil dia V cut off. This one is IC max. Maximum lah. Ataupun IC untuk AC pun boleh lah letak sini lah. AC untuk AC load line. This one is VCE. Untuk letaklah untuk AC load line. Okay, hak lain pun label sebab saya tak nak ulang yang sama lah macam tadi. So then awak tulis lah juga sini adalah AC load line. Lepas tu awak pun ambil garis. So awak tunjukkan mana AC load line tu. Ni garisan ni AC. Tak apalah, saya label semua balik lah. This one is Q point. Okay, apa lagi label kena ada? Lepas tu kena ada DC load line. Okay. Okay, tandakan mana DC load line garisan ni. Lepas tu kita ada juga tadi ICQ. Kita ada juga IC set tadi kan. IC set saturation. Kita ada juga VCEQ. Dan kita ada juga VCE cut off kan. Okay, semua tu dah tagging semua, dah label semua. Okay, so siap lah untuk graf 2. So, kalau ikutkan nombor 5, nombor 6, nombor 7 dah siap lah. Sorry, nombor 5 dah siap. Mana tadi? So, nombor 5 dah. Nombor 6 dah. Buat yang kedua. Okay, then dia kata complete table 4 for AC calculated component. Completekan table 4 di mana VCEQ dengan ICQ is based on measure yang kita measure awal-awal tadi. Okay, completekan table 4 di mana VCEQ dengan ICQ adalah measure yang tadi, yang awal-awal. Dia kata kemudian dia kata apa? Calculate nilai RL. Bila dah siap table 4, calculate RL. RL adalah RL new. Di mana R load V, R load variable is not 1 kilo ohm anymore. So dia dah berubah. So kita kena cari apakah RL new. Yang di sini kata find new value of RLV based on AC load line. So macam mana nanti saya tengok aja. So ingat, mula-mula sekali VCEQ dengan ICQ ni guna yang measure awal-awal tu. Okay. So tadi kita ingat balik, okay, yang ni table 3 tadi, VCEQ contohnya saya dapat 4.2, ICQ 1.05. So kita isi untuk table 4 pula. Okay, yang ni dah buat tadi kan, saya bagi contoh tadi. Okay, sekarang yang ni pula. Okay, VCEQ 4.2, okay, based on table 3 tadi. Ini saya tunjuk contoh lah, nilai dia 4.2 dengan 1.05 ICQ.
1.05 milliamp. Ini contoh. Jangan tiru. Okey. Bila dah siap, kita cari nilai ni slope ataupun 1 over RC parallel RL, di mana ni adalah equal to ICQ over VCEQ. Mana kata awak bahagikan IC bahagi dengan VCEQ. Ni using this formula. Tulis sini awak dapat berapa. Contoh. Saya tak nak tekan calculator, saya letak contohnya. So, contohnya awak dapat 0.0000 ataupun 1.3 mili contoh. Lepas awak dah bahagilah, kita tak kisahlah nilai apa nilai. Okey, contoh sini IC dulu tahu, IC bahagi VCE dapat 1.3 mili. Okey, tak apalah. So RC kita dah ada tadi dalam sistem adalah 1 kilo ohm. Okay, yang ni kekal 1 kilo ohm. Okay, yang ni dah kekal. Kita nak tengok RL je kan. Okay, so sekarang ni kita tahu 1 over RC parallel dengan RL adalah 1.3. So kita pun tulis formula balik. Jadi kalau 1 per RC kan, RC parallel dengan RL. Okay, sorry guna mouse begini lah. Okay, is equal to 1.3 mili. So kalau ni 1 per RC over RL, 1/3. Kalau RC, RC parallel dengan, boleh tulis sini. Kalau RC parallel dengan RL sama dengan berapa? Adalah 1 per 1.3 tadi. Dia terbaliklah kan. 1 over 1.3 M. Sama dengan berapa? Let's say, kalau saya tekan calculator adalah 1 bagi 1.3 mili is equal to 770. So, RC dah diberi sini. RC dah diberi 1K. Dalam circuit kita, RC adalah 1K. Okay. Dalam circuit, RC adalah 1K. So, awak masukkan je lah RC sini berapa. Okay, RC 1K. So, kita nak cari RL. So, based on this, awak kira lah dekat mana-mana. So, RC, kita tahu RC parallel RL adalah RC darab RL. RC berapa? 1K. 1K, 1 kilo ohm. Darab RL. RL kita nak cari. Letak dulu RL. Okay. Bahagi kan, RC 1K tambah RL is equal to 770. Terus ni kan 770. So awak kena cari ni, awak pusing-pusing lah formula tu biar dia keluar RL is equal to apa. Okay. Kena pusing-pusing lah formula tu. So RL contohnya dapat 3 kilo contohnya, 3 kilo ohm. Tak kisahlah ni contoh. So ni adalah RL new. RL new, so awak pun masukkanlah dalam ni. Okay. RL new ni awak masukkan dalam ni. Okay, so contoh sini adalah 3 kilo ohm. Okay. Okay. 3 kilo ohm contoh. Lepas tu R load V ni apa dia? R load V adalah, kalau ingat lagi circuit tadi, kalau awak masih ingat circuit tadi,
Okey. Kita punya V out, sekejap tunggu sikit. Okey, V out kita adalah RL dengan RLV. Okey, right. So sini adalah RL. Okey, yang ni R L. Allah, dah jadi tulisan apa dah ni. Okay, tak apa dah, kita guna teks susah. Okay, R load V kan tadi kan. Okay, dua ni. So actually RL yang kita kira ni, okay, RL yang kita kira ni contoh ni 3K ni adalah R total, R out, this one, RL total. Okay. So RL yang kita kira ni adalah RL total, di mana RL ni dah ada kan 1K kan. RL ni fix 1K. 1K. Okay, yang variable tu yang kita kena letak nilai lah. So macam mana nak cari variable? So total 3K. Total 3K. Kan yang kita dah kira ni 3K contoh. So nak cari R load variable. So 3K tolak 1K. Dapatlah sini. For example. 2K. Okay, nilai ni tak tepat tau, saya random je. So 2K. So isilah sini. R load V new adalah 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Okay, baik. So dah siap table 4. Kita stop dulu sekejap. Okay. Dah dapat sini table 4. Kita pergi kepada arahan dia balik. Okay. Okay, means that nombor 7 dah siap dah. Dia kata sini find new R load V variable. So kita dah jumpa lah tadi 2 kilo ohm. Okay. So ni settle. Sekarang ni kita nak measure power pula. Okay, measure power. Measure power dekat mana? IC operation. Okay, yang ni dekat tadi saya dah completekan kan. Ni kalau perasan table 4 ni saya dah siap lah. Kita nak tengok sini. So kita dapat tadi 2 kilo ohm. Okay, 2 kilo ohm. So table 4 pun dah siap. So sekarang ni kita nak buat pengiraan untuk measurement untuk power pula. Okay, yang ni penting. Okay, ingat ni nanti kita nak guna 2 kilo ohm ni. Kita nak guna value ni nanti dekat circuit kita. Okay, kita nak guna value ni. Okay, untuk next step adalah set the function generator output to 0.2. Ingat, dia set 0.2 1 kHz. Tu input dia. Oh sorry, this one is not output. Function generator, betul lah. Function generator output sebenarnya adalah input kan. Ni function generator. Okay, ni output dia. Sebab tu nama dia function generator output. So this one connect to circuit kita. So sini jadi input kita. So this one is input lah. Okay. Okay, in. Okay, ni out. Okay, function generator output connect dengan supply kita jadi in lah. Okay, so set input kita 0.2 1 kHz. Okay, kemudian yang ni set R load new, R load yang kita cari tadi, R load V in table 4, table previous tadi lah yang kita dah kira tadi ni 2 kilo ohm. So set dua benda ni, satu function generator, satu R load V new. Kemudian dia kata apa? Decrease the input voltage. Mana kata bila kita dah run, kita kena decrease, turunkan nilai ni until oscilloscope tu ataupun graph show the maximum undistort. Mana kata maximum output tanpa gangguan. Kalau ada gangguan, kena turunkan lagi. So kalau tak ada gangguan, kita stop. Itu adalah maksimum.
So the power amplifier operate at maximum undistorted output voltage. So ingat tadi, set Vin 20.2, lepas tu set R load kita dapat tadi 2 kilo, then run, lepas tu decrease input supaya output dia tak ada gangguan. Tak ada ni lah, tak ada apa, kita panggil gangguan lah pada output kita. Nanti kita tengok macam mana. Okay. So kita buat dekat simulation. Jom. Okay. Ingat balik soalan minta apa tadi? Set dulu 0.2. Ingat 0.2 V peak to peak. Tapi nak setting sini untuk amplitude adalah bahagi 2. Okay. Kita nak ambil amplitude je. Mana kata V peak. Jadi kalau 0.2 bahagi 2 adalah 0.1. Okay. So kita set amplitude 0.1 lah. Okay. 1 kHz. Kita tekan OK. So apa lagi? Dia kata ubahkan RLV ni kepada yang kita kira tadi. Kita kira tadi berapa? 2K kan? Contoh. Ni jangan tiru. Ni contoh random. Okay, 2K. Lepas tu dia kata run. Kita tekan run. Okay. So seperti awak tengok sini lah. So by default tak ada lagi kan? So by default tak ada lagi. So, kita buang dulu. Okay. Bila awak dah tekan run. Okay. Okay. Kat sini okey lah. Kat sini. Apa nak buat? Awak right click. Awak add block tu. Okay, 2. Kita nak letak V dengan current dulu. So nak measure yang mana? Nak measure output dulu pun boleh, input pun boleh. Tapi output lah sebab kita nak tengok output dia tak ada gangguan kan tadi kan. Dia kata decrease input voltage sampai output dia tak ada gangguan. So sebelum decrease ni, sebelum kita decrease, kita turunkan. So kita tengok dulu output. Ingat output measure dekat sini. So macam mana nak display output? Tekan sini satu, lepas tu pergi dekat point tu. Tekan sekali lagi situ. Terus keluar. Ni saya kata gangguan ni dia bukannya sine wave yang pure sine wave. Dia ada gangguan, distortion sini. So kita kena turunkan nilai in supaya benda ni tak ada gangguan. Cantik je. So kita try tengok dulu. Kita try turunkan kepada separuh. Tengok ada gangguan tak? 0.1 bahagi 2 dia jadi 0.05. Kita try. Kalau ikutkan function generator awak kena turunkan lah. Dekat cuba imagine dekat lab tu function generator awak kena turunkan dia punya nilai apa V peak tu. Okey 0.05 saya ambil separuh dah tu. Okey tak? Okey dan kita tekan run. Masih ada lagi gangguan. Tu tak mau. Dia nak yang paling ni tak ada gangguan. Turunkan lagi. Tu 0.05 tak 0.04 dulu. Okey. Masih ada lagi. Turunkan lagi. 0.03. Ni contoh tau, jangan ikut. Sebab apa ni? Sebab RLV saya tak betul ni. RLV saya tak betul. Okey, 0.03 cantik elok. Okey. Sekali lagi saya beritahu nilai ni tak tahu sebab yang ni saya hentam saja. Awak kena based on pengiraan awak. Okey, so yang ni dah tak ada kan. So yang ni tak ada, so kita stop dulu. Kita stop ubah. Mana kata yang ni dah accepted lah. Mana kata boleh dikira dah. So kita nak measure V out dengan I out. So V out dah measure. I out, awak right click. Awak tak boleh klik satu-satu macam tu. Awak kena right click. Awak add trace. And then awak pilih I out adalah I dekat R load kan. So awak cari I dekat R load mana. I dekat R load here. Okay then tekan OK. Macam tu. So yang ni dulu first. So apa awak kena buat adalah awak kena measure kena measure V peak to peak. Okay, kena measure V peak to peak. So for this case peak to peak dia kalau tengok sini 3.16.
Awak tengok dekat bawah sini ni. Dekat bawah sini ada nilai. Bila awak letak cursor ni dekat atas sekali, dekat bawah tu awak akan nampak lah 3.09, 3.2, 3.2. So 3.2 VP to peak macam mana? 3.2 dengan yang bawah sekali ni negatif 4.3. So VP to peak adalah 3.2 tolak negatif 4.3 volt kan. So dia akan jadi berapa sini kalau tekan kalkulator 3.2 jadi tambah lah, tolak-tolak. So 3.2 tambah 4.3 7.5 volt. Ni adalah V out peak to peak. Okey, ni peak to peak, ingat peak to peak 7.5 volt. Okey, ingat ni contoh. Okay, I pula. I sini 1.04 bawah sekali 1.44 negatif. So peak to peak dia adalah 1.04 mili tolak negatif 1.44 mili. So dia akan jadi berapa? Cuba kira. 2.48 kan? Okay, 2.48 mili ni contoh. So 2.48 mili. Ni untuk V peak to peak untuk current, output current. So kita pergi kepada pengiraan sekejap. Okay, 7.5 2.48 mili. 7.5 volt 2.48 mili. Okay. Ingat balik 7.5 2.48. So saya tulis sini, okey. Okey, kita nak tengok sini dulu. Okey, ingat saya letak sini dulu, okey. V peak to peak adalah 7.5. I out peak to peak adalah 2.48 mili. Okey. Ambil itu dulu saya. Kemudian pengiraan ni nanti dulu sekejap lagi. Saya nak ambil input pula. Okey, output saya dah ambil peak to peak. Saya nak ambil input peak to peak pula. Okey. Okey. Tengok sini. Sebab ni ada V in peak to peak, I in peak to peak. So kita kena ambil dua bacaan tu dulu. Boleh? Okey, baik. Later on kita kira. Okay, pergi balik dekat simulation. Okay, sabar-sabar nak habis lah sikit lagi. Okay, so V out dah tak nak kita tengok lah, V in pula. Pangkah je. Okay, kemudian kita nak ambil V in. V in kat mana? Okay, V dia dekat sini. I dia awak kena add trace. I in adalah I dekat V1. I dekat V1. So mana I V1 ni adalah I V1. Okay, baik. So sama teknik, awak kena cari V peak to peak, I peak to peak. Okay. Yang ni 30 mili atas, negatif 30 mili bawah. So of course 30 dengan negatif 30 dia akan jadi 60 lah, 60 mili volt. Peak to peak dia adalah 60 mili volt. Ish, mana dah tadi? Ada. Okey, jadi 60 milivolt. Sebab saya tengok sini pun saya tambahlah 30 atas, negatif 30 bawah. So peak to peak dia 60. Sini pula, okey. Yang atas adalah 50.3 mikro, yang bawah 64.6 mikro. Okey, negatif 50.3 mikro tolak
Negatif 64,4 mikro tadi kan. So is equal to 50,3 mikro tambah, kalau tolak jadi tambah 114,7 mikro. 114,7 mikro. Ya, awak jangan takut tau. Walaupun awak dapat mikro ataupun negatif 7 ke normal sebab ni akan jadi kecil lah. Jangan takut mikro ke dah 10 negatif 7 ke, tak kisah. So ingat 60 mili dengan 114 mikro. 60 mili dengan 114 mikro. Okay, baik. So 60 mili 114 mikro. Kita pergi balik. Kita dah nak siap lah. Okay, so ingat lagi tadi 60 mili peak to peak kita milivolt dengan ni contoh semua tau, 114 mikro. 114 lah mikro M. Okay, di sini awak kena faham. Okay, nak cari V in RMS using this formula. V in peak to peak bahagi dengan 2 darab satu. Mana kata sini awak kena is equal to awak ambil nilai peak to peak dia 60 mili bahagi 2 darab sek 2. 2 darab sek 2 saya try calculator terus, okay. 2 times sek 2 is equal to 2.83. Tak apa lah, boleh lah macam ni pun. So, berapa jawapan dia? Kira lah. Let's say saya dapat kira je lah senang. 60 mili bagi 2 sek 2. Okay, 21 mili. 21 mili volt saya dapat. So nilai ni adalah nilai VRMS. Ni adalah V peak to peak, ni adalah VRMS using this formula. So I pun samalah, awak ni masuk dalam ni dan bahagi 2 sek 2. So I akan dapat, okay, based on this, okay. Okay, 114 mikro. 14 mikro bahagi dengan 2 sek 2 dapat 40 mili. Ni contoh. 40 mili, okay, mikro. Sorry, mikro. Okay, mikro M. Okay, ni contoh semua, okay. Okay, saya nak bagi awak ni sikit lah. Okay, kemudian P in, power in adalah V in RMS darab I in RMS. So awak kena darab dua ni. 21 mili darab 40 mikro. Okay, saya dapat 84 ataupun 0.85 mikro. So 0.85 mikro. Okay, kalau mikro apa ni untuk P? P adalah power, microwatt. Walaupun dia kecil tak apa, tulis je microwatt. Okay, tak kisah. Ni mikro 10.6, negatif 6. Okay, so kenapa dia duduk kolom ni? Sebab ni adalah calculation, awak kena kira. Yang ni measure, yang ni calculate. Awak kena, yang ni darab yang ni. Dapat yang ni. So settle untuk P in AC. Sekarang ni P out pula. P out AC pula. So macam mana? Guna yang ni, masukkan dalam formula ni. Jadi 7.5 bahagi dengan 2 sek 2. Macam tu ya? Bagi dengan 2 sek 2. 2.65. So 2.65 volt. Ni contoh. Okay. Okay, saya dapat. Nak kata V out RMS adalah 2.65. So I out RMS, so sama. 2.48 mili bahagi dengan 2 sek 2 akan dapat 0.88. Ini contoh mili amp. 0.88. Tak kisahlah awak dapat berapa kan. So yang ni saya punya ni adalah
Contoh. Okay, masuk dalam. So, nak cari P out, yang ni darab yang ni. So, dapatlah 2.32 miliwatt. Ini contoh. 2 miliwatt. Power watt tau. Okay, so dah nak siap lah situ ni. So, AP adalah gain untuk power. P out AC bahagi P in AC. P out AC mana yang ni? P out bahagi dengan P in. Jangan P in bagi P out. P out dulu bahagi P in. 2.32 mili bahagi dengan 0.85 mikro. Saya dapat 2729. Maksud dia, gain dia 2729 kali ganda. Dia besarkan input ni. Input ni, output dia jadi ni. So dia, inilah kita panggil apa, power amplifier. Dia besarkan power sebanyak 2729 kali ganda. Kenapa? Sebab dia kecil tu yang dia jadi 2 mili je. Walaupun 2000 lebih kan. Tapi dia masih lagi mili sebab yang ni adalah kecil. Okey, tak apa. Next one is untuk AC. AC dah siap. Untuk DC pula. DC, VCC ni kita dah tahu dah. Berapa? Ni contoh 10 volt. IC pun ambil yang daripada tadi. Yang measure daripada table mana tadi. Yang atas. For example, this one 1.05 mili. And table sebelum ni. So, untuk cari power in DC, ni darab ni. So, akan dapat 10 darab 1.05 mili. Akan dapat 1, 2, 3, 10.5 mili. 10.5 miliwatt. Okay. So, last one, efficiency. P out AC bahagi P in DC. Mana P out AC? Yang ni P out AC. Sorry, this one is P in. Atas lagi. Mana P out? Oh, yang ni. P out AC 2.32 mili bahagi dengan P in DC. P in DC yang ni. Oh, yang ni saya tak measure. 10 ni kan. 10.5. Okay, minta dah ada tadi. Ni sekarang kat sini. Okay, untuk cara yang ni darab ni. Okay, dapat ni. So, yang ni adalah P out dia 2.32 mili bahagi dengan P in dia, P in DC. P in DC yang awak kira kat atas ni lah, 10.5 mili. So, lepas tu kena darab 100 nak cari efficiency. So, akan dapat, contohnya saya dapat sini 22%. Ataupun awak dapat less than that, contoh awak dapat 5% je. Tak kisahlah, tulis je lah. Okay. Contoh. Ataupun awak dapat kecil lagi, tulis je. Ataupun awak dapat besar lagi, tulis je. Guna formula ni, tulis. Okay, so contohnya kalau 5% maksud dia loss sebanyak 95 lah. 5% yang digunakan. Contohnya awak hantar 100, 5% je digunakan, 95 lagi adalah loss. Itu efficiency. Sebab tu untuk kelas A, efficiency dia sangat rendah. Tak ni lah, tak sesuai lah. Dia sebab dia apa nama, loss banyak. Loss banyak. So, rugilah kan, rugilah bila kita punya power amplifier tu menggunakan elektrik yang banyak compare tu kelas lain. Sebab tu dalam lecture hari tu saya ada bagi tahu mula-mula kelas A itu researcher dia buat kajian, dia keluarkan next dia adalah kelas A, kelas B. Lepas tu ada lagi upgrade jadi kelas AB. Lepas tu ada lagi kelas C, ada lagi kelas D. Lepas tu digital kan. Itu yang lagi better lah. So efficiency ni lagi tinggi, mana kata dia punya penggunaan dia adalah sangat baik. Okay.
And then bila dah siap, pergi balik pada arahan tadi. Okay, makna kata nombor 10 pun dah siap. Okay. Nombor 11 ni pun dah siap dah complete dah table 5. Okay. And then ini pun dah siap semua. And then last one, discussion. Awak jawab lah. Define class A operation in term of transmission conduction. Carilah jawapan. State class A performance in term of efficiency dia macam mana untuk class A. Distortion dia macam mana untuk class A. Carilah maklumat di hujung jari kan. When maximum output voltage obtained. Bila. What is the maximum possible overall class A efficiency? Apakah maksimum bagi class A punya efficiency? So cari 4 tu jawab. And then buat sedikit conclusion sini. Kan maksud dia dekat awak punya ni jawablah. Jawapannya adalah okay. Lepas tu ni pun sama. Jawapannya tulis conclusion. Lepas tu habis. Tu je untuk lab 5. Boleh? So boleh tengoklah rubrik teori calculation awak, data collection tu awak measure okey tak. Circuit construction tu mana kata kalau untuk lab kita akan tengoklah kan kekemasan ataupun ada error tak ada error, tapi kalau untuk ni tak apalah, saya tengok based on data. Kalau data tu betul, mana kata simulation awak betul lah. Ataupun awak letak sekali pun tak apa, green screen kat situ saya nak tengok betul ke tak. Awak green screen awak attach sekali dengan lab awak, nanti hantar kita tengok macam mana circuit construction tu ada markah tak. Kemudian jawab soalan dengan conclusion last tu 4 ni. Provide, contohnya kalau dapat 5 markah tu apa dia? Provide an excellent evaluation with clear comparison between theory and experiment result. Tu present clear conclusion directly related to experiment objective. Kat objektif pun ada mention apa, dekat conclusion pun ada mention objektif tu macam mana. So kalau fulfill dapat 5. Kalau no evaluation provide, tak jawab soalan, okay, no conclusion, so akan bagi kosong. Okay. Baik, that's all from me. Okay, hopefully dapat buat lah. So kita bagi masa next week lah, next week hantar. Okay. Untuk kelas saya ada bagi link dekat e-learning tu, tengok situ. Ada bawah subtopik eksperimen. Ada situ link submission untuk eksperimen 2. Saya letak ada nama saya. So student bawah sediaan saya mohon hantar melalui link tersebut lah. Okay. Okay, right. Dan juga assignment 2, kalau ada yang tak hantar hard copy, nak hantar soft copy kan, yang tak sempat nak hantar hard copy lah maksud dia. Hantar soft copy saya ada bagi link juga, link untuk submission. Awak tengok dekat ruangan assignment 2 dekat bawah sekali tu, ada link bawah nama saya lah, untuk mudah saya cari. Kalau tak ada dalam tu, saya tak carilah tempat lain. Okay, baik. Alright, so jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bercuti. Okay, baik.